Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap kestabilan emosi, kawalan diri dan kematangan dalam mengurus perasaan. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan ketegasan, kawalan emosi yang tinggi serta keupayaan membuat keputusan secara rasional seperti jawatan pegawai takbir, pegawai penguatkuasa, pegawai penjara atau pegawai imigresen, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Kadang-kadang kerana menunjukkan calon masih mempunyai empati dan perasaan namun mampu mengawal emosi serta tidak terlalu mudah hanyut dalam situasi yang sedih. Manakala jika anda mohon jawatan yang lebih menekankan kemahiran interpersonal, kebajikan dan interaksi berempati seperti jawatan pembantu pembangunan masyarakat, pegawai pembangunan masyarakat atau pembantu takbir yang berurusan terus dengan pelanggan, pemilihan jawapan yang terbaik adalah B. Kerap kerana menggambarkan sifat empati dan kepekaan emosi yang tinggi sesuai dengan keperluan jawatan ini. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.